Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini kita sambung iaitu dalam rukun ucapan salam. Abang-abang dan akak-akak yang dirahmati Allah, dianya juga adalah rukun qauli. Dan ucapan salam dalam rukun ini adalah lafaz yang wajibnya Assalamualaikum. Itu lafaz yang wajib. Kena sunat ditambah warahmatullah. Jadi walaupun yang wajibnya pendek je, tetapi masih lagi syaratnya sama. Memelihara huruf, memelihara kalimah, memelihara hukum dan memelihara sabtu. Jadi yang pertama sekali iaitu bagi sebutan as-sala. Sama seperti dalam bacaan tahiyat, dia as-sala. Tidak memadai dengan Assalamualaikum. Kalau as-sala tidak memelihara sabdu, dia mesti as-sala. Jangan takut keluarkan bunyi sofir bagi sin. Salah satu sifat bagi huruf sin adalah sofir, iaitu bunyi siolan itu. Jangan takut. Dia Assalamualaikum. Kemudian Assalamu alai. Mu'alai. Huruf ain juga makhrajnya di tengah halkum. Mu'alaikum. Jadi mu'alai itu huruf ain kena sebut dengan sempurna. Sebab kalau kita tak jaga, kita mungkin sebut bunyinya begini. Assalamualaikum. Mu'alai. Mu'alai, maka sudah bertukar daripada makhraj ain. Mungkin kita sudah bertukar menjadi makhraj yang lain dan mungkin menyebutnya seperti bunyi waw. Maka batal salam. Bila batal salam, maka batallah sembahyang. Jadi kita kena jagalah sebutan itu, sebab yang wajib dipelihara adalah sebutan kerana dia adalah rukun qauli. Kemudian wajib di dalam syarat kita dengar ucapan salam itu di telinga kita sendiri sekurang-kurangnya. Sebab ada juga orang membaca dalam rukun qauli ini, bukan kata rukun salam, kelima-lima rukun qauli wajib didengar oleh telinga sendiri. Dan dalam kitab Hidayatus Sibyan, maka syarat yang juga kita wajib kena jaga iaitu disebutkan menghadap kiblat awal hingga akhir. Maksud menghadap kiblat awal hingga akhir, sekurang-kurangnya ketika lafaz Assalamualaikum yang wajib itu, kita masih menghadap kiblat. Kuna baru datangnya sunat pemaling muka ke kanan bagi salam yang pertama yang wajib, dan sunat menghadap muka ke kiri bagi salam yang kedua yang sunat itu. Tetapi yang penting ketika lafaz Assalamualaikum, kita masih menghadap kiblat. Sebagai contoh, kita menghadap kiblat selepas habis selesai tahiyat, habis selesai selawat kata Nabi dan selawat Ibrahimiyah, kita pun nak ucap salam sebagai rukun. Maka sebaik-baiknya kita menghadap kiblat sekurang-kurangnya sampai kepada sebutan kum. Assalamualaikum. Maka warahmatullah tu kita nak paling kanan bagi salam yang wajib itu, maka sudah pun diharuskan. Tapi bagi amalan peribadi saya tunggu sampai warahmatullah baru saya memalingkan muka. Assalamualaikum warahmatullah, baru ambil sunat memalingkan muka ke kanan. Jadi kita jagalah, sebab ada orang kemungkinan belum sampai habis kum dia sudah paling muka, takut dengan dada-dada kita bergerak juga, maka sudah mengubah kedudukan kita tidak lagi menghadap kiblat. Contoh yang mungkin berlaku, Assalamualaikum warahmatullah, maka dari awalnya sudah pun mengarahkan ke arah lain daripada kiblat itu. Jadi abang-abang dan kak-kak yang dirahmati Allah, maka bila kita ucap salam, salam yang pertama itu wajib dan sunat memalingkan muka ke kanan dengan meniatkan memberikan salam itu kepada semua yang di kanan, termasuk malaikat, manusia dan jin. Dan salam yang kedua, sunat menghadap muka ke kiri dengan niat yang sama. Maka sebaik-baiknya sebagai contoh, selepas kita habis membaca dalam rukun duduk tahiyat akhir, baca tahiyat akhir, selawat dan sebagainya, fil alamina innaka hamidum majid, maka kita nak ucap salam, jaga menghadap kiblat dulu. Assalamualaikum
warahmatullah. Baru paling muka ke kanan. Kemudian kita menghadap balik ke kiblat. Assalamualaikum warahmatullah. Baru ambil sunat paling muka ke kiri. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.